Hari ni apa yang aku order adalah nasi ayam butter meat. Aku order juga air avocado susu. Pasal dia test dulu air dia. Macam mana? Okey tak? Air ni cool. Memang padu. Ini dia punya kuah betul-betul. Curah terus. Ini yang buat ni. Baru betul-betul jadi. Bismillahirrahmanirrahim. First kita rasa ayam dia dulu. Nasi ayam dia ni memang lembut. Nice. Luar crunchy. Sebab ada satu tepung kan. Dalam dia memang okey lah. Dan bila tu kena feeling kuah buttermilk ni. Kuah buttermilk kat sini dia lain tu. Kita makan dia kat sini, kadang-kadang dia akan rasa macam cepat muak. Tapi kat sini tak. Pedas dia cukup, masin dia cukup, lemak dia cukup, semua balance. Kat nasi pun kita kena curah agak dia punya kuah buttermilk. Memang betul jadi lah. Memang best. Banyak yang buttermilk dekat luar sana, tapi nak jumpa combination yang perfect macam ni susah. Kadang-kadang orang buat terlalu pekat. So dekat pengen tempat ni, kita bukan ada air gepuk, air gepik je tau. Ayam buttermilk pun ada. Jadi siapa-siapa yang nak cuba ataupun memang penggemar ayam buttermilk ni, korang boleh datang sini, cuba rasa dulu. Aku boleh jamin memang korang akan puas hati. Confirm. Nanti akan datang lagi, repeat lagi.